Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kedai, membeli gula. Gula dibeli, menambah rasa. Izinkan saya meriwayat cerita. Sudilah tuan, hayati bersama. Di sebuah kampung yang damai, ketika mentari condong ke barat dan langit disapu warna jingga, Nisa masih leka di tangga rumahnya. Buku-buku di dalam beg seakan memanggil, namun tidak diendahkan. Masa terus berjalan, meninggalkan jejak yang tidak disedari. Hari itu bukan hari biasa. Esok ujian penting menanti. Namun bagi Nisa, masa masih panjang. Atau mungkin itu yang disangkanya. Petang itu seutas jam lama menarik perhatiannya. Terletak sunyi di atas meja seolah-olah menunggu untuk disentuh. Saat jam itu melingkari pergelangan tangannya, sesuatu yang aneh berlaku. Dunia terhenti. Langit membisu. Daun-daun tergantung di udara. Dan waktu seakan mati. Pada awalnya, Nisa tersenyum puas. Dia merasakan dirinya telah menguasai masa. Namun, kesunyian mula menjalar perlahan-lahan. Tiada suara manusia, tiada gerak kehidupan. Dan yang lebih menakutkan, matahari tidak lagi bergerak turun. Senja yang indah kekal tergantung. Hari berganti hari dalam dunia yang beku. Nisa mula gelisah. Kenapa matahari tidak terbenam? Bisikannya cemas. Dia cuba menekan jam itu berkali-kali. Malangnya, tiada perubahan yang berlaku. Jantungnya berdegup kencang. Jika masa tidak kembali, adakah dunia akan kekal begini selamanya? Tanya Nisa di dalam hati. Dalam kegelisahan itu, Nisa teringat sesuatu. Dia belum bersedia untuk ujian. Dia belum menunaikan tanggungjawabnya. Barangkali inilah akibatnya. Dengan tangan yang bergigil, Nisa membuka begnya. Dalam dunia yang sunyi dan menyesakkan, Nisa mula belajar. Setiap helaian dibaca dengan tekun. Setiap soalan dijawab dengan kesungguhan. Air mata mula menitis. Bukan kerana susah, tetapi kerana sebuah penyesalan. Senja redup berbalam suram, langit kelabu hilang cahaya. Jika masa dipersiakan diam, penyesalan datang tiada guna. Detik semakin terasa menekan. Langit masih tidak berubah. Masa masih membeku. Nisa menggenggam jam itu erat. Kalau ini peluang terakhir, bisikannya dengan penuh harapan. Dengan seluruh kekuatan yang ada, Nisa menekan jam itu sekali lagi. Tit! Sejenak sunyi. Kemudian angin berhembus deras. Daun jatuh ke bumi. Langit kembali bergerak. Matahari akhirnya tenggelam di ufuk senja. Nisa terduduk. Nafasnya laju. Dia kembali ke dunia nyata. Namun, kali ini hatinya tidak lagi sama. Dia tidak mahu mengulangi kesilapan yang sama. Sejak hari itu, Nisa menggunakan masa dengan sebaiknya. Belajar menjadi keutamaan. Masa tidak lagi disia-siakan. Masa pergi, tidak kembali. Detiknya emas, berharga sekali. Jangan ditunggu esok hari. Kelak diri menyesal nanti.
Kini, setiap kali senja menjelma, Nisa tidak melihatnya sebagai keindahan semata-mata, tetapi sebagai peringatan bahawa setiap detik yang pergi tidak akan pernah kembali. Begitulah kawan-kawan, natijahnya kita hendaklah menghargai masa sebagai anugerah yang tidak ternilai dengan menggunakannya secara bijaksana dan berdisiplin dalam setiap urusan kehidupan. Sikap bertangguh hanya akan mengundang penyesalan, manakala usaha yang dilakukan tepat pada waktunya mampu membawa kejayaan dan ketenangan. Oleh itu, setiap detik yang berlalu perlu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar hidup lebih teratur, bermakna dan tidak diselubungi rasa kesal di kemudian hari. Akhir kata, bunga diletak di atas para. Anak dusun memasang pelita. Kalau tersilap, tutur bicara. Jejari disusun, maaf dipinta. Sekian, terima kasih.